Assalamualaikum and hi semua. Welcome back to the Far channel. So hari ni kita akan review rumah kebun Mustafa Basir. Let's go. Okay, so sekarang kita berada di luar rumah ini, rumah homestay ni. Okay, so nanti alamat dia kita orang akan letak dekat description down below. Alright, so kalau korang nak tengok nanti, kita letak location dia pun akan ada di Google Maps. So korang tak akan sesat lah nak gerak dia ke mana. So dekat sini kita juga sediakan parking untuk korang park kereta lah kan. Okay, so jom kita tengok parking ni macam mana. Okay, so ini parking yang kita orang sediakan untuk korang park. Besar ni, muat banyak kereta sebenarnya actually. Situ pun korang boleh parking juga. So banyak. Kalau korang datang keluarga ramai, macam 3 kereta pun muat juga dekat sini. Dan rumah ni juga boleh memuatkan sebanyak 10 orang. Maksimum 10 orang, okay? Okay, so sekarang kita akan review dekat dalam rumah pula. Jom. Okay, so sekarang kita dekat ruang tamu ni. Ruang tamu ni kita dah provide aircon dekat sini. And kita ada kipas, ada 2. And kita ada sofa. Sofa ni pun boleh dijadikan untuk tempat tidur jugalah. Sofa kita ada 2 and kita ada meja makan sekali. So terus dia jalan ni, nanti kita ada nampak pintu dekat luar tu and dapur sekali dekat situ. So rumah ni kita ada 2 bilik, master bedroom dan juga bedroom. So jom kita tengok bedroom dulu. Okay, so kita ada katil dekat sini, katil single. And then kita ada sofa. Sofa ni pun korang boleh tidur guys, sebab sofa ni besar. Okay, dan juga kita ada juga sediakan 3 tilam yang korang boleh bentang dekat ruang tamu tadi. Sebab ruang tamu tu besar dan juga ada aircon, so sejuk. Bilik ni pun ada aircon juga, jangan risau. Ini kita ada sediakan sejadah, telekung dan juga kiblat pun kita akan letak juga. Okay, so kita juga sediakan iron board untuk korang dan juga iron lah untuk korang gosok baju dan juga extension juga. So don't worry, tak payah nak bawa korang punya extension, tak perlu. So kita ada banyak plug-plug, korang nak charge phone korang ke apa ke, jangan berebut, tak perlu. Okay, ni pun ada juga guys, nampak ni. Ni pun ada, so tak ada dah komplain, tak ada plug, tak ada plug, semua disediakan. Jadi kita pergi ke master bedroom. So this is our master bedroom. Come here. So kita ada sediakan katil queen. Kita ada queen size katil. Okay, untuk kalau korang bawa family kan, mak ayah korang duduk sini kan, tak apa korang nak tidur dengan mak ayah korang, ambil tilam tu letak je bentang, sebab luas kawasan bawah ni juga. Okay, sini pun kita ada sediakan telekung dan juga sejadah. Ada juga almari kalau korang nak letak baju apa ke kan. And then kita ada juga kita ada plug juga, sama juga. Kita ada banyak plug dalam rumah ni, so korang tak akan berebut lah. Cermin pun kita ada juga untuk korang siapkan diri korang lah nak pakai makeup cantik-cantik. Ya. Yeah. Okay, so sekarang kita ada dekat kawasan dapur. So korang terus daripada pintu masuk tu, korang akan ke kawasan dapur. Korang akan nampak sini dia punya tempat dapur. And then sebelah dapur ni kita ada satu tandas kat sini lah. Okay, so sekarang kita ada dekat kawasan dapur. So kawasan dapur ni kita ada berbagai kemudahan untuk korang juga. Kita ada first, kita ada pita ais. Pita ais ni baru lagi and korang boleh pakai dia punya freezer dengan tempat sejuk dia ni berjalan dengan lancar. And then second kita ada periuk nasi. Periuk nasi pun boleh pakai dan kita ada air fryer juga. So setiap kali korang check in, kita ada sediakan minuman air mineral untuk korang.
Mineral ni kita akan top up setiap kali korang check in lah. Kita ada sediakan juga yang sejuk dekat dalam peti ais. And kita ada sediakan pinggan mangkuk juga. Pinggan mangkuk ni boleh pakai. And kita ada stove. Kita ada stove ni untuk memasak lah, siapa yang nak masak sekejap ke. And kita ada apa ni, dia tempat fryer, deep fry lah, boleh pakai juga. And yelah, dah ada stove, kena ada gas lah kan. And then kita ada air panas ni, apa nama dia, ada thermos elektrik buat kata owner. And then kita ada sediakan first aid kit juga, and pemadam api. Pemadam api and first aid kit. So kalau korang datang sini, jangan risaulah nak bawa gafu ataupun sudu sendiri. Kita dah memang sediakan, so tak payah beli yang plastik kat luar sana, okay. So kalau korang nak masak, kita memang dah sediakan kuali. Dalam ni ada kuali dengan periuk sekali lah. So korang boleh gunakan stove ni, tapi elok-elok lah, jangan sampai terbakar, okay. So kalau tandas ni, dalam rumah ni ada satu je tandas. Korang kena share-share lah, jangan berebut. And masuk je, tandas dia besar. Nak mandi sama-sama pun boleh. So kalau korang nak rapatkan muka, mandi sama-sama, tak adalah. So dalam tandas ni kita ada sediakan shower. Panas pun ada. So kalau korang kesejukan malam-malam tu, boleh mandi air panas. And then jamban macam biasalah. So tandas ni untuk korang pengetahuan, dia mesra OKU jugalah, sebab kita ada sediakan tempat pemegang ni, boleh pakai. And kalau nak bawa masuk wheelchair pun boleh jugalah, dia besar. So mesra orang tua. So kalau korang tahu, rumah ni kan kita orang cakap tadi, rumah kebun, okay. So korang akan dapat feel korang ada kat kampung korang. So jom. So kat sini lah kita orang ada letak ampaian. Kita orang ada letak ampaian baju untuk korang sedia baju. Ada ada homestay yang macam tak sediakan ampaian baju ni, okay. So kalau korang nak basuh baju ke, korang boleh sedia kat situ je. Alright. Rumah kebun ni dia dekat dengan kawasan hospital juga. So kalau korang ada emergency ke, boleh terus book rumah kebun ni lah. So berhampiran emergency ni lah dekat hospital. So kalau dekat-dekat kawasan ni juga, kita ada Rasa Prima. Rasa Prima tu pun ada banyak kemudahan macam Zeus and tempat makan, Family Mart semua, and especially laundry jugalah. So kalau korang nak basuh baju, tak nak basuh kat sini, boleh basuh kat laundry luar sana, okay. So kalau korang yang macam nak pergi melawat ahli keluarga dekat hospital kan, if korang ada ahli keluarga yang masuk kat dalam hospital ke, lepas tu korang tak ada tempat yang duduk, korang boleh book juga rumah ni. Sebab rumah ni sangat dekat dengan hospital tu, Hospital Tuanku Jaafar. Dan juga hospital Hospital Mawar kot, yang swasta. Dia ada kerajaan dan juga swasta. So sebelah-sebelah je, dekat je kalau korang nak book rumah ni je, okay. Okay, so if korang ada sebarang pertanyaan yang korang nak tanya, korang boleh chat dekat ruang komen down below. Atau kita orang akan sediakan TikTok untuk korang. Kita akan juga buat promotion dekat TikTok tu juga, so that korang bolehlah tengok. Kita akan letak foto yang slide tu kan. Situ pun boleh juga. Nombor phone pun kita orang akan letak dekat bawah ni juga, so that korang boleh tengok lah. Location pun ada dekat bawah juga. So don't worry guys, everything kita akan letak kat description down below. Sekejap, belum lagi lah. Lupa nak bagi tahu korang harga dia. Harga untuk satu malam kita akan harga untuk satu malam ialah RM200 sahaja. Untuk korang dapatkan 3 aircon yang berada dalam rumah ni guys. Itu sangatlah berbaloi lah kalau korang nak book untuk family korang. Dan rumah ni agak luas jugalah untuk family yang banyak kan. Itu sahaja daripada kami. Bye.